Bila saya cakap non kunyit ini pasukan azab, dia bukan pihak yang hak. Kita yang hak. Kita sedang menentang yang batil. Orang beriman menentang pasukan azab. Termasuklah mereka daripada Kristian Ortodok. Sebab benda yang sama. Nak mengalahkan musuh yang sama. Sebab tu China bantu Iran, Russia bantu Iran, Korea Utara bantu Iran. Kita ni kat tanah Melayu ni, kita tengah berlawan dengan non kunyit ini. Non kunyit bagi ketakutan. Minyak akan habis. Betul tak? Minyak Petronas sampai bulan 5. Dia naikkan harga minyak gila babi. Bagi kita senak perut. Barang pun melambung naik sampai 50%. Betul tak? Betul tak betul ni? Dia bagi tekanan kat kita ni. Hari ni, korang fikirlah kan? Ada akal semua fikir. Semua dah besar panjang, dah berbulu dah. Hari ni non kunyit melancarkan Madani Mart. Dalam keadaan macam gini, dia melancarkan kedai Madani Mart. Bukan 1, bukan 2, bukan 10. 640 kedai Madani Mart akan dibuka. Boleh fikir tak guys? Dalam keadaan kita dihimpit dengan perut dan poket ni, yang tengah menggila, yang kita tak tahu ke depan ni apa lagi bencana ni, hari ni dia umum buka Madani Mart. 640 Madani Mart akan dibuka. Korang faham tak ni? Daripada mata kasar kita, ada yang komen, daripada mata kasar kita ni, sakau. Rakyat tengah susah ni. Rakyat tengah susah. Sakau lah. Kamu cuba. Ada yang kata cuci duit. Itu semua benda yang kau nampak sekarang sepintas lalu. Cuba fikirlah. Dalam keadaan rakyat akan susah. Yang tengah susah. Yang akan tertekan dengan krisis global ini. Dengan barang melambung tinggi. So, barang kalau nak murah, kena beli dekat Madani Mart. Nak murah, kena beli dekat Madani Mart. Akan ada barang-barang diberikan secara percuma, kena pergi Madani Mart. Korang faham tak? Ibarat apa tu guys? Kita dalam perang akhir zaman ni, ini ibarat apa? Bukan ibarat bagi sebuku roti ke? Di mana iman ni senipis kulit bawang ni. Fikirlah. Kita boleh fikir logik kot dengan keadaan macam gini. Kau naikkan, dah lah sebelum ni tarik cukai, tarik subsidi, naikkan cukai. Ini minyak naik. Gila babi, barang naik apa semua. Tiba-tiba dia buat kedai Madani Mart. Mata kasar memang kata nak sakau, cuci duit. Tak. Dia bukan itu matlamat dia. Dia nak rakyat jangan lawan. Rakyat ikut. Rakyat, engkau orang, dia nak jadikan kambing. Itu yang berada tu bagi tahu kita fikir pasal keluarga je. Kan berada tu bagi tahu kita fikir pasal keluarga je. Kita Khalifah kena fikir tentang ekonomi keluarga kita, uruskan keluarga kita. Dia nak kita terus hilang ingatan, tidak ada lagi kepentingan untuk kita bercakap, berjuang demi ummah. Tak ada lagi dah. Amar, makruf, nahi, munkar. Inilah dia. Sebab sebelah sana. Sana pun akan buat benda yang sama juga. Inilah post-normal time. Sudah cerita semalam lepas. So, bila dia lancar Madani Mart hari ni, korang fikir sendirilah. Fikir sendirilah, guys. Itulah non-kunyit. Jadi, kalau ada yang sokong non-kunyit, engkau salah lah. Engkau ceritalah macam mana pun, engkau salah. Engkau di pihak yang batil. Engkau adalah sebahagian daripada pasukan azab. Bertaubat sebelum terlambat. Itu je saya nak bagi tahu ni. Bertaubat guys. Sebab kita dalam peperangan yang panjang ni.
Kau nampak penindasan kezaliman lepas ni macam-macam lagi boleh buat ni. Non kunyit ni. Jadilah pengikut pasukan Azab. So perang ni panjang. Perang ni panjang. Sampai 2027 guys. Perang ni panjang guys. Sampai 2027. Dia akan berlaku huru-hara. Memang berlaku huru-hara. Dia akan berlaku huru-hara. Dia akan berlaku chaos. Sebab ini, dia gini guys. Dia bukanlah benda ni kebetulan. Tak. Benda ni memang dalam playbook dia. Memang dirancang. Cuma diorang gagal 2020 dapatkan tanah Melayu. So, kesulitan untuk diorang. Kalau tak dah lama dah, settle lah. Perang Iran ni pun dah lama, tak ada masalah lah. Sebab ramai orang mungkin tak nampak. Dia bukan pasal semata-mata Iran ni, tidak. Tetapi pasal macam mana nak blok China. Okay, untuk makluman korang. Bermula 1 Mei ni, jangan percaya, boleh pergi cari. Bermula 1 Mei ni, 2026, China mengumumkan zero tarif kepada negara-negara Afrika. Zero tarif. So, diorang boleh berdagang dengan China ni tanpa apa-apa tarif. Zero. Saya tanya dengan korang. Kapal-kapal tu lalu mana? Kapal-kapal tu lalu mana? Selat Melaka dan Laut Cina Selatan. Takkanlah kita tak nampak, guys. Asia, minyak. Ini pertemuan ni. Cuma 2020 Malaysia dia tak dapat. Now non-kunyit. So dia akan berlaku next ni Selat Melaka lah. Itu yang kita borak. Itu kenapa tiba-tiba ada kapal perang US dekat Pening. Tu Singapura tu. Little Israel tu. Kita nampak? Singapura tu. Kapal perang US tu. Selat Melaka guys. Next event Selat Melaka. So dia akan berlaku benda yang chaos lah. Jadi untuk menutup mulut korang, dia akan bagi habuan lah. Bagi korang ni, bagi kau ni jangan melawan. Macam sekarang lah. Ya. Yeah. Bila kita ni, kita ginilah guys. Mostly daripada kita pun sekarang pun macam tu. Fikir kita lah, tak payah fikir orang lah. Betul tak? Jiran-jiran pun kita tak kenal. Tak sama kan macam dulu. Perubahan ni kan berlaku. Betul tak? Hari Raya pun mana ada orang pergi rumah ke rumah dah budak-budak dah. Betul tak? Jiran pun tak tahu. Tak kenal pun lah. Ni hari ni. Masing-masing fikir diri sendiri. Ni Anwar kata zaman edan. Post-normal time. Fear. Rakyat akan susah lah. Kita akan susah. Bukan nak menakutkan, tidak. Tapi kita ada jalan nak dapatkan kemenangan ni. Tak masuk perangkap, pilihan raya, buang non-kunyit. Kenapa? Sebab non-kunyit tak menang pilihan raya. Kalau Parlimen bubar, kena ada pilihan raya. So, kita bersatu, kita menang pilihan raya. Selamat tak negara ni? Saya tanya dengan korang. Sekarang non-kunyit, betul. Tapi kalau kita bersatu pilihan raya, kita selamatkan tak negara ni? Selamatlah. Sebab takkanlah kau nak bagi non-kunyit menang. Takkan kau nak bagi UMNO menang. Kan biar betul. Itu sebab orang Melayu kena... Ini yang Tun cakap. Tun cakap bukan suka-suka, guys. Sebab nak mendapatkan kemenangan mutlak ni. Kita nak reset semua. But nak sampai kepada ni, akan berlaku chaos lah. Akan berlaku huru-hara. So, macam mana nak selamat? Saya dah cerita macam gini, macam mana nak selamat? Macam mana nak selamat? Macam mana nak selamat? Balik pada Allah, guys. Nak selamat hari ni, balik pada Allah. Tadabburlah Quran.
baca dalam bahasa yang kita faham. Engkau mengaji bagus, tapi kalau kau tak tertebur dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, macam mana kau nak faham? Ha? Kalau kita baca Quran, kita tak tertebur, macam mana kita nak faham? Macam mana nak jadi panduan? Macam mana kita nak tahu bahawa Allah larang ambil hak orang, Allah larang inaya orang, Allah larang menzalimi orang? Sebab kita tak baca. And then kita kalut dah. Dalam keadaan dia susah, besok ni keluar hara, kita takut, kita fear, oh aku nak selamatkan diri aku lah, aku nak kena sokong lah. Oh aku tak boleh lah macam ni, aku tak boleh tahan dah, aku tertekan dah. Aku sokong lah, ikut lah. Ini yang dia orang nak. Tapi kalau kau balik kepada Al-Quran, kau baca, kau faham, sikit pun kau tak takut. Ni betul ni. Sikit pun kau tak takut. Kau buat apa pun pergi, mampu lah kau. Yang penting, kita faham dan kita berjuang. Balik pada Allah. Tadabbur Quran. Baca, kita faham. Itulah kekuatannya. Itulah benda yang paling besar. Mukjizat kot. Kalau kita nak berfikir lah guys. Saya tak pandai sangat. Ada orang lebih pandai daripada saya. Tapi, inilah yang saya buat. Sebab tu saya tak ada reti nak takut. Tak ada takut apa. Nak takut apa dah Allah dah janji dah. Kau berjuang je. Berjuang lah. Dah Allah dah janji dah. Bukankah dia menjanjikan kita rezeki kita apa semua. Bukankah dia ni. Jodoh dan maut. Semua kita tahu semua tu. Tapi tak nak baca, tak nak percaya. Jangan sokong. Dah, cerita Allah lengkap dah cerita. Sokong pemimpin yang zalim. Kau rasa lepas? Tak lepas. Saya lupalah surah mana. Bab dalam Al-Quran Allah dah ceritakan dah. Menyokong pemimpin yang zalim. Sekarang lah korang ni. Bukan korang semua lah. Maknanya yang sokong non-kunyit ini, non-kunyit zalim. Engkau sokong non-kunyit. So besok, akhirat besok, diadili besok, engkau penyokong non-kunyit bagi tahu, kita orang tak ada, kita orang sokong, kita ikut dia. Dialah salah. Kita percaya dengan dia sebab dia janji hari ni menang, besok harga minyak turun. Kita percaya. Dia yang salah. Allah tak bodoh guys. Tak ada. Dalam Quran tu Allah menceritakan dah. Engkau sokong ke? Engkau kata engkau kena tipu dengan non-kunyit ke? Engkau terskema dengan... Tak ada. Sama je. Kena bantai juga. Tak ada siapa terlepas. Engkau tak payah nak bohong-bohong, nak bedak-bedak lah. Allah dah menceritakan lengkap dah segala-galanya. Iya. So, balik pada Allah. Tadabbur Quran, baca Quran dan berjuanglah dengan ikhlas. Berjuanglah ikut kemampuan kita. Kenapa kena berjuang? Sebab tu nak bagi tahu. Ini perjuangan Melayu yang terakhir. So, bermakna kita kena berjuang. Bodohlah kita. Kita dah tahu benda ni. Kita dah tahu fasa ni. Kita tak berjuang. Kita bodoh. Siapa dah tahu, tak nampak, tak nak ikut berjuang, korang bodoh. Sebab apa? Pun dalam Quran pun Allah dah ceritakan. Mereka-mereka yang munafik ni. Bila nak menang, dia pun keluar. Lengkap dah Allah cerita dah. Allah tak, dia tak tidur pun mengantuk. Jangan kau duduk atas campur lah. Kita nak ambil jalan selamat. Kita biar dia bergaduh. Lepas tu dah nak menang, besok baru keluar. Baru konon-konon macam berjuang. Kau nak tipu siapa? Nak tipu siapa? Berjuang guys. Berjuanglah dengan ikhlas. Kan? Kita perang ini bukan nak angkat senjata guys. Ni. Pakai phone, pakai social media je. Buat apa yang kita mampu. Sebab kalau kita tak ambil peluang ni, bodoh kita, rugi kita. Dah kena ingat. Jadilah sebahagian daripada sejarah. Takkanlah korang tak nak jadi sebahagian daripada sejarah. Saya tanya dengan korang tak nak jadi sebahagian sejarah ke? Sebahagian daripada sejarah yang berjuang bersama-sama menyelamatkan tanah Melayu ni. Macam nenek moyang kita dulu lah lawan Malay Union. Walaupun tak ramai, tapi mereka berjuang. Kita ni lagi lah hari ni. Takkanlah kita tak nak berjuang menyelamatkan tanah Melayu ni guys. Bukan susah pun, bukan buat kerja susah pun. Bukan nak pergi godok orang ke, nak pergi toron non ke, tak payah. Bercakap. Ni, bercakap. Bercakap, share, kongsi. Yang penting dakwah kepada penyatuan orang Melayu dan jangan sokong mereka yang batil ni. Tu je. Bukan susah pun.
bukan nak pergi hempuk Harun ke, pergi rodok Harun ke. Tak ada, tak payah. Please kan. Ambil kesempatan ni lah kan. Jadilah sebahagian daripada sejarah. Saya selalu sebut kan, daripada 2018 lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Moga-moga dalam perjuangan ini, kalau kita mati sekalipun, Allah redha kita ni mati syahid. Sebab kita nak menyelamatkan tanah air.